Selamat datang to another episode of Silap Saya. Hari ini kami ada Ana bersama kami untuk ceritakan zaman silamnya. Dalam episod ni kita akan talk about mental health dan macam mana mental health boleh ubahkan kehidupan kita dalam sekelip mata. Dengan tidak membuang masa lagi, inilah Silap Saya. Hai, nama aku Ana. Dan inilah cerita aku. Aku ni membesar from quite toxic family. Aku ni anak seorang. And dari dulu, my parents always gaduh. Kadang-kadang mak aku tak ada kat rumah. Kadang-kadang bapa aku tak ada kat rumah. Kadang-kadang dua-dua tak ada kat rumah. Aku ni drop off sekolah time aku masih secondary school lah. Honestly, aku tahu something is not right with me . Aku ni selalu feel down, macam tak ada mood nak buat apa-apa. And almost everything boleh buat aku start. Aku start kerja part time ever since aku stop sekolah. Actually bagus juga sebab boleh lari rumah sambil tu buat duit lah. Everything is going okay until one day aku jumpa lelaki ni, nama dia Irfan. Irfan ni boyfriend aku. Katanya dia kerja part time, tapi dia selalu minta duit pada aku. Aku tanya kau sikit. Aku nak pinjam 300 lah. Hah? 300? Banyak sangat tu. Okay, soalan simple. Boleh ke tak? You nak buat apa dengan duit tu? Tu duit aku nak pakai untuk bayar motor. Tapi kalau kau tak nak kasih, aku okey je. Sebab kau ingat motor nama kau, bukan aku. So kalau kau tak nak kasih, aku okey. Aku alright. Honestly, aku punya youth boleh tahan stressful lah. Aku ni tak ada sesiapa aku boleh go to. Si Irfan ni pula manipulatif orangnya. Aku tanya kau kau tak sayang aku lagi ke? Sayang lah. Kalau kau sayang, apa susah sangat kasih duit? I kasih you duit. You buat apa dengan duit tu? Judi? Minum? Tak payah banyak tanya lah. Kau tahu berhidup aku huru hara. Kalau kau sayang, kasih lah. Simple kan? Since dia the only one that make me feel like I exist, I thought of jaga dia baik-baik aja . Since dia selalu minta duit, aku start kerja full time kat office. One day, when I was going back home, I saw Irfan. Bila aku nampak dia tu, honestly aku felt broken . Aku nak tegur dia pasal ni. Tapi si Irfan ni senang naik angin. Aku ni always try to be better. Tapi kata-kata orang kadang-kadang pedih. Ana. Oi. Kau tidur apa? Ni. Pos kasih. Pergi main klien. Budak ni attitude gila. Mungkin manusia kadang-kadang tak perasan. Tapi your words tu kena baik-baik sikit lah. Because korang tak tahu what other people are going through. Bila aku nangis ni bukan sebab aku cry baby. Actually sebab aku marah. Tapi aku tak tahu macam mana nak lepaskan. So, how do I cope with the mental pain? Aku punya hidup gitu je . Kerja, balik, kasih duit kat Irfan. Lepas tu Irfan gaslight aku. Aku duduk seorang and repeat. Until one day, aku nampak si perempuan tu. Hai, I nak tanya sikit. You dengan Irfan ada apa je? Dia boyfriend I. Kenapa? Hah? Your boyfriend you? Dia dengan I dalam tau. Oh, you must be Ana, right?
told me so much about you, babe. You help Irfan kan? Oh my god, babe, thank you so much. You dah macam personal bank Irfan, babe. You tahu tak? Almost all of our dates, you yang sponsor tau. Thank you so much sebab you lah Irfan bawa I jalan sana sini, belanja I, belikan I bag and barang. Thank you tau, babe. You're so baik. Anyway, I have to go. You nak kena pergi kerja kan? Bye. Aku dah lah tak boleh fokus. Aku marah kat tu perempuan, aku marah kat Irfan. Tapi yang paling teruk, aku marah dekat diri sendiri. Dekat kerja pun ada orang cakap aku macam orang gila. Apa nak buat? Tahan je lah, tak ada pilihan lain. Hey, apa je pergi bilang si Ana tu? Nothing much. Just dia macam bank kita. And dia macam sponsor kita punya date semua. Itu je. Repeat lagi ni. Asal nak bilang ni semua? What? Dia yang dah datang kat I dengan muka sedih dia macam gitu. I kasih je. Okay, macam gini. Nanti, I kasih you nama dia. You pergi jumpa dia, you minta maaf kan? Faham tak? Bukan apa. Sebab, I masih nak gunakan dia. I perlukan duit dia. Motor tu semua dia yang bayar tau. Kita keluar, kita pergi makan, kita enjoy semua. Semua duit dia tau. Pergi minta maaf dia. Faham tak? Satu hari aku tengah kerja. Tiba-tiba aku dapat teks dari si perempuan perampas tu. Terus terang aku pun tak tahu lah kenapa ni perempuan tiba-tiba nak jumpa. Aku anggap baik je. Mana tahu dia nak minta maaf. So, apa kau nak? I nak you stop jumpa Irfan. Kau nak Irfan sangat kan? He's all yours. Irfan tu boyfriend I tau. You faham tak? You know lah how Irfan is, right? He cannot move on from you because, babe, you are so nice to him. You tahu motor dia? Thank you tau, babe, for paying for his motor. Sebab motor tu lah dia boleh bawa I jalan-jalan, pergi fancy dates. And thank you so much for pinjamin him money every time dia nak. Bag I, kasut I, wallet LV I. Semua tu duit you tau. But no more. Okay? I tak nak dengar you call him or text him ever again. You faham tak? Perempuan, kau faham ke tak? Asal kau tak jawab, ha? Kau pekak ke apa? Terlalu bodoh. Pekak pula tu. No wonder lah Irfan pakai kau. Bodoh sangat. Bila aku dekat dalam, aku rasa lost gila lah. Aku kena curang, orang gunakan aku. Lepas tu, aku yang masuk. Macam tak masuk ke gitu Tapi bila aku kat dalam tu, aku had time to reflect. Aku mengaku, memang aku ada anger issue. And bila aku kat dalam, terus terang, diorang adik tolong aku. They give me counselling and I never knew that I really needed that. Bila aku dah keluar, I reflect whatever I did and betul, aku salah. Aku salah sebab aku tak cari orang untuk tolong aku. There's a lot of professionals out there yang boleh tolong aku dengan keadaan aku. So to those of you who are struggling, don't be shy to ask for help before you make the wrong choices. Aku harap korang dapat belajar sikit lah daripada cerita aku ni. Itulah kisah daripada Ana. Saya harap korang dapat belajar sesuatu daripada kisah Ana. Mental health is something that is very serious. Just because you cannot see it doesn't mean
is not true. People with mental illness have their own battles every day. We don't see the world like how they do, but we have to understand that it's never easy for them. So for those of you who are going through any mental issues, please seek for help. You are never alone. And for those of you who knows people that have mental issues, please be there for them. You will never know how much it means to them. We are very lucky to be in Singapore because in Singapore we have multiple ways to help with mental illness. Don't be afraid or shy to give them a call, because this call might make you have better decisions or even save your life. That's it for today's episode, and we'll see you on the next episode of Silap Saya.